Nasib baik British datang. Kalau tak tahulah kita ni nak maju macam mana sekarang. Pernah dengar tak ayat macam tu? Ini bukan lagi salah faham tau. Tapi inilah yang kita namakan sebagai kesedaran palsu. Jadi konsep kesedaran palsu ni mula-mula dicetuskan oleh Karl Marx lah bila kelas pekerja menerima pandangan hidup yang diciptakan oleh kelas atas ataupun kelas bourgeois sampai mereka sendiri tak sedar yang sebenarnya mereka sedang ditindas. Mereka anggap sistem tu adil padahal sistem tu sedang dipergunakan untuk mengekalkan kuasa mereka yang berada di atas tadi. Kemudian konsep kesedaran palsu ni dia dah berkembang. Antara yang mengembangkan konsep ni juga salah seorangnya ialah Karl Mannheim. Jadi bagi Karl Mannheim, kesedaran palsu ni dia bukan lagi semata-mata tentang kelas, tapi bagaimana pemikiran kita sebenarnya telah dibentuk oleh konteks sosial kita sendiri. Jadi bila kita menerima satu-satu nilai yang dominan tanpa kita sedar, kita sebenarnya sedang ditipu oleh ideologi yang mengekalkan ketidakadilan dan juga kekuasaan. Jika kita terus hidup dengan pandangan yang dibentuk oleh kuasa dominan tadi, tanpa kita mempersoal, kita akan terus terperangkaplah dalam sistem yang menindas tadi. Jadi kesedaran bagi Karl Mannheim hanya jadi bila kita mula bertanyakan siapa yang untung dengan kita percaya akan hal ini. Maka dari situ kita boleh mula bebaskan pemikiran kita. Apa lagi contoh kesedaran palsu yang kawan-kawan rasa? Cuba kongsi di ruangan komen di bawah.